So okay geng, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So bagi dah subscribe, terima kasih. Okay, bagi yang subscribe, bolehlah subscribe untuk aku terus bersemangat untuk konten berkaitan motoran dan sebab tu dengan ni. Bagi yang Islam, kita bersalawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oi, semput. What? Okay, so untuk konten kita hari ni, lama dah aku tak buat video. So hari ni aku nak buat satu video which is mungkin insyaAllah kita akan aku tak tahu sama ada aku akan posting terus ataupun hold dulu. 1 hour later. Okay, so untuk konten kita hari ni, aku ada motor aku sendiri, bukan motor orang pun. Aku nak tunjuk dekat korang, biasanya untuk masalah SC4S, so ni SC4S lah, SC4S yang spek-spek besar, biasanya dia akan ada masalah dekat bahagian clutch dia. So benda yang selalu terjadi lah dekat SC4S ni, masalah clutch slip. Sangat-sangat banyak dan sangat-sangat kerap berlaku untuk pengguna 4-speed. Aku rasa apa, ramai setuju dengan statement ni. Jadinya hari ni aku nak tunjukkan dekat korang apa benda yang korang boleh lakukan untuk counter masalah tu. Antara perkara yang korang boleh try buat adalah sebenarnya tukar ni housing dengan ni, pakai yang macam brand ASR punya tu, yang 5 keping clutch plate, ataupun pakai tiang lebih ni. Okay, so tu antara benda yang buat. Sekarang ni motor ni dah pakai 6 tiang 6 daripada brand SYS, tak silap aku. Lama dah aku tak check. Aku sini brand SYS. Yes, betul, SYS, brand SYS. Sebab ada brand yang pakai 5, so ni brand yang pakai 6. Dan motor ni kan pakai spring clutch King TIE biru ni. Hari tu 3 yang biru ni, 3 yang warna emas. Warna emas tu dah tak ada sebab yang ni aku baru beli ni. Okay, ni yang baru beli. Ni yang nak tukar sekarang. So yang sebelum ni nampak warna biasa, warna emas. Oh, warna emas pula lah. Warna biru dengan satu lagi warna apa, emas, yang warna gold tu. Jenama ni juga TIE ni juga. Okay, so hari ni aku nak tunjukkan kepada korang sedikit tips lah. Sedikit tips antara benda yang korang boleh buat untuk bagi clutch tu makin grip. Biasanya kalau clutch slip ni memang kita akan tukar clutch plate kan. So ni aku beli dah clutch plate daripada jenama ESR. Okay, support local. Support local. So ni ESR SC4S punya lah. Kalau 5S punya dia macam 125 ESPI tu. So ni SC4S punya dia macam gerigis banyak sikit. Benda lah ni banyak sikit. Kalau 5S dia macam sikit benda ni. Benda ni sikit. So selain kita tukar clutch plate kan, biasanya orang akan tukar besi plate, iron plate. Okay, kenapa orang tukar iron plate? So dia kata iron plate house apa dan sebagainya lah. Okay, so hari ni aku nak tunjukkan dekat korang, aku tak tukar pun iron plate. Actually apa yang aku buat ni antara tip yang korang boleh try guna untuk bagi clutch korang makin grip. Sebenarnya benda lah ni korang bukan je boleh guna untuk SC4S ke 5S ke, ikut pandai lah motor apa pun yang pakai clutch plate, yang pakai iron plate. Korang try lah buat benda ni. So apa benda yang korang try buat dekat iron plate ni, korang boleh try goreskan. So boleh nak goreskan ke, nak buat titik ke, guna mata potting ke, terpulang kepada korang. Kita banyakkan gores. Makin banyak makin bagus. Sebab apa kita goreskan ni? So function kita goreskan ni adalah untuk tingkatkan lagi daya geseran. So kita makin grip, senang cerita. Makin banyak ni, makin banyak iron plate ni, makin banyak iron plate pula dah. Sorry, tersasa. Makin banyak kita gores ni, makin tinggi daya geseran dia. So akan makin grip. So korang boleh try buat mendalah macam ni. Okay, buat macam ni. Nampak tak? Ni buat gerik pula dah. Apa? Buat garis ni guna apa, grinder ke, ataupun korang nak buat bintik-bintik macam ni. Buat bintik-bintik macam ni ke pun boleh juga, tak ada masalah. Yang ni yang owner asal buat sudah sebelum beli motor ni. Bukan, motor ni kan baru beli. Aku ada buat video sebenarnya. Motor ni kan kita baru beli. Tak ada baru juga, 2023 So owner tu dah tukar SYS punya ni. So dia dah buat benda lah ni, pomen asal dia ataupun dia yang buat. So function ni pun still sama, nak orang kata tambahkan ataupun tingkatkan dia punya grip tu lah. Okay, tingkatkan dia punya grip tu.
So dia buat dimple ni macam bintik-bintik macam tu. Actually benda Allah ni, korang nak, kalau korang nak buat bintik-bintik ni, korang still boleh buat dekat besi ni. Okay, korang still boleh buat dekat besi ni. So terpulang dekat korang lah nak guna cara yang mana satu. Kalau korang rasa nak garis, kalau aku lah mudah garis ke, guna garisan macam ni je. So ambil grinder, toreh sampailah jadilah. Yang ikut pandai lah banyak mana korang nak buat. Okay, so nanti korang try pasang dengan clutch plate baru, korang tengok ada beza ke tak. Okay, ni aku kata tips yang aku nak share dekat korang. Dulu aku sebenarnya tak bagi tahu sangat dekat korang. Aku tak bagi tahu pasal benda ni sebab aku rasa macam sayang nak bagi orang. Tapi bila fikir balik sekarang, orang kata dunia modi dah maju. So buat apa pula aku nak berasi sangat pasal apa, hal-hal berkaitan dengan pemotoran ni kan. Kan ilmu-ilmu tu tak boleh bawa mati pun. So yes, kita share lah apa yang kita tahu. Okay, so korang boleh try guna cara ni untuk tambahkan grip. Korang tengok hasil dia macam mana. So benda ni aku try dekat ni SC4S ni sebab spek besar, slip yang gila-gila. Bukan dia slip biasa-biasa, dia slip yang gila-gila. Spek macam ni, slip yang gila-gila. Okay, dah lah pakai Aizo back pressure sekarang sebab asalnya engine open. Engine open, spek open. Exhaust pun sekarang ni kita tukar pakai Aizo TR Racing. Sebab apa? Sebab nak buat daily. Tapi spek memang besar. Tu jujur aku cakap, bukan kepala 6. Bukan kepala 6. Okay, so aku rasa video sampai sini dululah. Aku nak cukupkan 7 minit sebenarnya, tapi tak apa, kita try erek-erek macam mana nanti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum. Thank you for watching dan okay, bye.